Hai semua, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat. Saya Dr. CK, host anda bagi podcast Agropinta. Jadi hari ini kami nak kongsi satu testimoni daripada pelanggan Agropinta, di mana pelanggan komen produk dapat digunakan dengan berkesan, kok berjaya membesar dengan sihat dan bagus. Bagi kebanyakan hobi planter ataupun yang ada kebun rumah, kejayaan sebenar bukan sekadar pokok hidup, tapi bila pokok membesar dengan sekata, nampak sihat dari daun hingga struktur dan mudah dijaga tanpa kebanyakan masalah berulang, inilah satu produk yang boleh digunakan untuk rutin harian. Hasilnya biasanya nampak secara semula jadi, pertumbuhan lebih stabil, daun lebih kemas dan pokok kurang menunjukkan tanda stres, terutamanya untuk tanaman pasu. Sokongan yang sesuai membantu pokok menggunakan nutrien sedia ada dengan lebih cekap, menyesuaikan diri dengan persekitaran dan membesar tanpa tekanan berlebihan. Pendekatan yang konsisten inilah yang akhirnya buat pokok kelihatan sihat dan jadi, bukan sekadar hijau sementara. Jadi satu takeaway ringkas ialah pokok yang membesar dengan baik selalunya hasil daripada rutin yang sesuai dan sokongan yang konsisten, bukan lawatan yang keterlaluan. Itu sahaja untuk sesi berkongsi hari ini. Terima kasih semua.